Juara Piala Dunia 2026 yang baru, Spanyol bakal membawa pulang hadiah bernilai $51 juta atau 208 juta ringgit selepas menewaskan Argentina 1-0 pada final Piala Dunia awal pagi tadi. Jaringan kemenangan Ferran Torres pada minit ke-106 memastikan La Roja menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua selepas mencatatkan kemenangan sukar ke atas Argentina kendalian Lionel Scaloni. Aksi final di New Jersey bukanlah perlawanan yang menghiburkan apabila kedua-dua pasukan bergelut mencipta peluang. Namun Argentina semakin tertekan selepas Enzo Fernandez menerima kad kuning kedua pada masa kecederaan akibat terjahan keras ke atas Pau Cubarsí. Skuad Luis de la Fuente kemudian mengawal permainan dan memastikan kemenangan sehingga whistle penamat dibunyikan. Menurut laporan AS, setiap pemain dalam skuad 26 orang Spanyol sudah dijamin menerima lebih $550,000 atau 2,24 juta ringgit sebelum cukai hanya kerana berjaya marah ke final. Namun selepas menjulang trofi buat kali kedua, jumlah itu meningkat dengan ketara apabila pemain menerima 45% daripada keseluruhan hadiah kemenangan yang bernilai $51 juta atau 208 juta ringgit. Ini bermakna setiap daripada 26 pemain Spanyol tersebut bakal menerima kira-kira $940,000 atau 3,84 juta ringgit sebelum cukai. Sementara itu Argentina akan menerima 34 juta atau 138,9 juta ringgit selepas gagal pada aksi terakhir. Bagaimanapun, belum ada pengesahan mengenai jumlah agihan kepada skuad 26 pemain mereka. FIFA sememangnya memberikan ganjaran keuangan kepada setiap pasukan berdasarkan pencapaian mereka dalam Piala Dunia 2026.